dan bakal Perdana Menteri yang kena bertujuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Kita pengusi pemimpin keadilan di PRD calon-calon kita. Kebetulan di sini ini barisan pimpinan calon-calon ini kebetulan semua sahabat-sahabat lama saya. Jadi saya kemanapun datang juga. Tapi luas Bukit Gantang saya jadi ini luas petang lebih tahan hujan lepas pelawan tetap. Macam pau pun tak tahu lagi apa ya. Jadi saya ucap terima kasih. Saya disebut jadi calon-calon, tapi yang pentingnya apa? 5 hari bulan pilihan raya, 6 hari bulan insya-Allah kita tebus balik kekalahan kita, rampasan kuasa haram, dan kita tabarkan balik Menteri Besar kita Datuk Seri Izzah sebagai Menteri Besar kita. Ya, masalahnya dalam politik ini ada mainan bagi apapun. Tapi akhirnya dalam sistem syura rakyat ini, rakyat menentukan dengan izin Allah. Jadi kita kena yakin. Dan 5 bulan insya-Allah kita menang. Kita tawan Putrajaya. 6 bulan kerajaan Pakatan Rakyat akan sumpah di Putrajaya. 7 hari bulan minyak turun. Berapa duit? Yang tu kena tanya. Kalau bagi tahu awal apa jadi Perdana Menteri tak boleh orang lain lah. Jadi kita yang penting turun, jangan bebankan rakyat. Baik. Apa isu dia? Ada orang kata minyak ini ekonomi rakyat. Tapi saya beritahu kita tak boleh lari daripada dasar akhlak. Kita tak boleh lari daripada soal nilai. Dan ini pegangan kita pegang orang Islam. Dan rakan-rakan kita bukan Islam pun tahu hidup ini bukan soal makan saja. Bukan saja nak tentukan harga barang turun, tetapi ada nilai. Nilai kalau dalam Islam ditentukan oleh batas akhlak, etika. Sebab itu apa dia petanda pertama dalam kerajaan baru Pakatan Rakyat? Nilai akhlak mesti kita pulihkan. Hari ini media disamakan dengan fitnah. Yang pertama, sebelum turun harga minyak, hari ini akan sumpah petang tu dan malam tu wajah berita fitnah, khianat, hina orang yang dibuat oleh media termasuk TV3 akan dihentikan serta-merta. Kalau ada pakai fitnah, hina orang, saya tak peduli. Fitnah terhadap orang PAI ke, keadilan ke, DAP ke, UMNO ke, fitnah tidak dibolehkan. Ada saja fitnah, kita terajang mereka masuk penjara, tahu tak? Malam ni mampu yang boleh batal aku. Terang dulu. Sebab itu, orang tanya saya, apa dia petanda sistem kita? Tak jadi ni Syekh kita jadi saya nak main betul tu dia kena orang tak apa lah. Tapi semalam kebetulan tu Wah di Saleh dari Sik dia main di Matang Pau mengetuai solat hajat yang agak panjang sikit. Dia kata kalau hajat ni panjang besar jangan buat rengkat-rengkat sangat. Lepas itu dia berkenal saya semua kita sekira tepi tu sampai tu. Tapi saya ingat masa saya muda dulu Nabi pun ada saya baca kupasan tafsir oleh seorang ulama sarjana dari usulan Ja'far Syekh Idris. Ayat berhubung dengan pembangunan, pertumbuhan, progress, development, growth. Semua kita ada cakap bersama pasal pertumbuhan. Semua negara baiki kehidupan kita,
nasib anak-anak kita. Jadi semua ada kaitan. Tapi dia ingatkan kita, yang asyik bercakap soal persungguhan, ekonomi, pembangunan, kemajuan, tak boleh lari daripada asas Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dia ingatkan kita supaya minat kita cakap soal ekonomi, politik, sosial ini jangan lari daripada asas baiki jiwa, nafs. Jiwa itu mesti disuci. Dia nak tunggu apa? Tunggu ekonomi nak bagi tindak orang. Tunggu ekonomi supaya riba. Tunggu ekonomi supaya zalim pegawai. Nah, sebab itu dia kata growth, progress, development mesti tercerna daripada akidah, jiwa dan hati nurani. Yang ini asas kita. Ada orang kata Pakatan Rakyat ini sama aja lebih kurang. Tengok sama tak. Saya nak beritahu Ustaz lebih dia tak tahu sebab dia tak lama dalam UMNO. Saya UMNO dulu. Tengok marah lah. Dulu amboi yang paling marah. Yang belakang tu saya tengok wanita UMNO wadah dulu. Dulu lah. Saya tengok muka saya tahu. Baik.